Hai semua, pada hari ini kita akan menghasilkan gabungan poster dan montaj. Anda dah bersedia? Hutan adalah satu anugerah Tuhan kepada semua makhluk. Ia wajar dipelihara dan dipelihara sebagai sumber negara yang amat berharga. Apa itu montaj? Montaj menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari mana-mana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. Ini adalah antara bahan-bahan yang kita perlukan. Jom kita mulakan. Gabungan poster dan montaj menjadikan persembahan lebih bermaklumat, kreatif dan menarik. Pilih tema dan membuat perancangan terlebih dahulu. Guntingkan gambar-gambar yang bersesuaian. Proses penghasilan montaj melibatkan aktiviti potong dan tampal. Mula-mula, cikgu buat lakaran. Kemudian, cikgu warnakan kertas lukisan sebagai latar belakang. Setelah itu, tampalkan sebahagian gambar yang ada. Sekiranya rasa kurang sesuai, gunakan kreativiti kamu untuk menambah sedikit lagi warna. Tampal tajuk pada latar belakang poster setelah susun aturnya sesuai. Kamu boleh tambahkan lagi gambar atau warnakan pemandangan sebagai kemasan kepada poster tersebut. Dah siap. Ini adalah poster karya cikgu. Cikgu yakin kamu lebih kreatif dan dapat menghasilkan poster yang lebih menarik. Sehingga berjumpa lagi.